Mitos dan salah sangka mengenai nano coating untuk kereta. Betul ke dapat pulihkan warna cat kereta seperti asal? Salam guys, video hari ini berkenaan nano coating. Tahukah apa tu nano coating dan apakah kesan pada cat kereta, serta adakah nano coating ini sebenarnya dapat pulihkan cat kenderaan yang dah pun retak ataupun dah mati? Kalau kita lihat di Shopee ataupun di Lazada, ramai peniaga jual nano coating serendah RM10 saja. Tapi dengan harga semurah tu, adakah nano coating sebenarnya berkesan? Sebenarnya ada nano coating murah dan ada yang mahal, sehingga puluhan ringgit, dan masing-masing ada kesan tersendiri. Yang murah ataupun yang mahal ada dia punya kesan. Contohnya, kalau beli nano coating yang murah, mungkin bila dipakai kesan juga taklah kawa dia setebal nano coating yang mahal. Pastilah kalau murah, kualiti pun agak rendah sedikit, tapi akan berkesan juga sebenarnya. Kalau nano coating yang agak mahal, ia memang dapat selamatkan cat yang masih kilat. Ingat, supaya tahan lebih lama. Sebab bila disapu dengan nano coating ni, dia akan menjadi satu lapisan di atas cat asal untuk melindungi dari matahari dan juga hujan. Ingat, bukan cat yang mati dia akan repair. Cat yang dah pun kilat dia akan jadi pelindung. Tapi nano coating sebenarnya tidak repair cat yang dah retak-retak, kusam, teruk. Sebab nano coating ni walaupun bertindak sebagai pelindung, ia tidak dapat memperbaiki cat yang dah pun mati. Ni yang ramai tak tahu. Kalau cat teruk sangat, bolehlah polish dulu menggunakan bahan polish yang baik, dan selepas itu boleh tambah nano coating sebagai pelindung supaya polish tahan lebih lama. Dia takkan perbaiki cat yang dah mati, ianya sebagai pelindung untuk mengekal dan selamatkan cat yang lama. Guys, sekarang faham yang nano coating ini adalah pelindung cat kereta, bukan pengganti cat kereta. Jadi kalau nak melindungi cat kereta dari cepat rosak, cepat kusam, silalah dapatkan set nano coating yang berkualiti dari sini, ataupun link kat deskripsi di bawah, supaya cat asal kereta yang baik sekarang ni boleh dilindungi dan ditahan lebih lama. Sekian video untuk kali ini. Sila like, share dan juga langgan saluran Viral News Malaysia untuk dapatkan update video-video yang berinformasi dan juga bermanfaat. Jumpa lagi guys di video akan datang.